mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Salah sebuah media di Argentina berkongsi maklumat susur galur pemain warisan baharu Malaysia, Facundo Garces. Garces diumumkan sebagai salah seorang pemain kacukan baharu skuad Harimau Malaya pada Isnin bagi memperkuat benteng pertahanan menjelang aksi menentang Vietnam di Bukit Jalil nanti. Rata-rata peminat menyambut baik kehadiran Garces dalam skuad kebangsaan, malah ada juga yang terkejut apabila ada pemain berdarah Malaysia yang bermain di La Liga bersama Deportivo Alaves. Dalam masa yang sama, ada juga segelintir penyokong yang menyuarakan pendapat mengenai susur galur pemain tinggi lampai kelahiran Argentina ini sehingga membolehkan beliau mewakili Malaysia. Menurut media Argentina, RadioGol.com, Garces yang pernah beraksi untuk kelab Colón sebelum sertai Alaves di Sepanyol mempunyai hubungan dengan Malaysia melalui nenek beliau. Bagi Facundo Garces yang pernah bermain bersama Colón, difahamkan hubungan beliau dengan Malaysia adalah melalui neneknya, lapor media dari Argentina tersebut. Kehadiran Garces ini sudah pastinya bakal memberi pilihan tambahan buat jurulatih Harimau Malaya, Peter Ceklamovski, dalam membentuk pasukan ampuh menjelang aksi bertemu Vietnam. Aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa depan dianggap sebagai peluang terbaik buat Harimau Malaya menamatkan badi tanpa kemenangan selama 10 tahun ke atas Vietnam. Ia berdasarkan perkembangan positif yang ditampilkan anak buah Peter Ceklamovski ketika mengikat pasukan ranking 72 dunia Cape Verde 1-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Khamis lalu selain memiliki kelebihan beraksi di gelanggang sendiri. Tuah Stadium Nasional diharap memihak kepada Harimau Malaya kerana kemenangan dalam perlawanan itu akan membuka peluang lebih cerah buat skuad negara untuk memburu slot ke pusingan akhir Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Bekas pengendali skuad kebangsaan, Wan Jamak Wan Hassan menjelaskan, Harimau Malaya tidak boleh melepaskan peluang terbaik untuk meraih mata penting yang akan menentukan hala tuju pasukan negara dalam kumpulan F. Jurulatih berpengalaman itu bagaimanapun menegaskan skuad Ceklamovski tetap perlu berwaspada meskipun Harimau Malaya dilihat memiliki sedikit kelebihan dari segi bermain di tempat sendiri. Saya tengok ada peningkatan ditampilkan Harimau Malaya ketika menentang Cape Verde termasuk dari segi corak permainan. Perlawanan itu positif untuk pasukan negara dan kita boleh mengukur sejauh mana pasukan untuk menentang Vietnam. Dalam bola sepak peluang sentiasa ada, namun kita kena lihat perlawanan itu dengan lebih berhati-hati kerana ia pusingan kelayakan dan kita akan bermain di tempat sendiri. Jadi peluang itu perlu diambil dengan sebaik-baiknya. Harimau Malaya perlu harap penyokong dapat memenuhi stadium yang mana ia menambah semangat kepada pemain kita. Ini juga peluang untuk pemain ke-12 Harimau Malaya membantu pasukan meraih kemenangan, katanya kepada BH Sukan. Kali terakhir Malaysia mengalahkan Vietnam adalah ketika mencipta kemenangan 4-2 dalam aksi separuh akhir Piala AFF pada Disember 2014. Namun selepas itu, skuad negara hanya seri sekali dan tewas 7 kali dalam 8 pertembungan dengan pasukan ranking 109 dunia itu. Harimau Malaya yang menewaskan Nepal 2-0 dalam aksi pertama pada Mac lalu dan berada di kedudukan kedua kumpulan F. Ketika ini Malaysia terikat 3 mata bersama pasukan tangga teratas iaitu Vietnam yang membelasah Laos dengan tidak berkeperimanusiaan dengan jumlah jaringan 5-0.